Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini, kumpulan kami akan menerangkan tentang software Porteus dan projek yang kami buat adalah Lita Penggerak Ringkas di bawah bimbingan Prof. Madya Dr. Zainizan Syahdan. Sebelum kita memulakan sesi pembentangan, pertama sekali saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya, iaitu Muhammad Hakim bin Jaafar, Andy Ryan anak asing, Muhammad Nur Aziz bin Zainal iaitu saya sendiri, Paul Gilbert anak Walker, Ahmad Ashad bin Abdul Samad. Jadi, ini adalah merupakan perkenalan bagi software Porteus. Porteus ini adalah perisian simulasi dan reka bentuk lita elektronik yang digunakan dalam bidang kejuruteraan elektrik dan elektronik. Ia membolehkan pengguna mereka membentuk ataupun mensimulasikan serta menguji lita elektronik dan mikro pengawal seperti Arduino, PIC dan AVR secara maya sebelum pembinaan sebenar. Penggunaan software Porteus ini dapat membantu menjimatkan masa, kos serta mengurangkan risiko kerosakan komponen. Ini adalah merupakan pengenalan projek lita penggerak ringkas. Bagi projek ini, kami memfokuskan reka bentuk dan simulasi lita penggerak ringkas menggunakan IC55 timer melalui perisian Porteus Professional. IC555 berfungsi sebagai pemasa untuk memproseskan isyarat input, manakala LED yang digunakan sebagai indikator penggerak. Simulasi ini dapat membantu pelajar memahami operasi lita ataupun fungsi komponen serta prinsip asas sistem penggerak secara selamat dan berkesan. Seperti yang kita boleh lihat, di sini adalah merupakan litar yang telah kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Ahmad Arsyad bin Abdul Samad. Hari ini saya nak menerangkan tentang langkah-langkah penghasilan lita skematik menggunakan perisian Porteus. Baik, pada bahagian ini saya akan menerangkan dengan lebih terperinci langkah-langkah penghasilan lita skematik menggunakan perisian Porteus yang telah kami aplikasikan dan kami lakar. Penggunaan perisian Porteus adalah sangat penting kerana ia membolehkan kami membentuk lita, menjalankan simulasi serta menghasilkan PCB layout sebelum lita sebenar dibina. Ini dapat mengurangkan kesilapan, menjimatkan kos dan memastikan kefungsian lita berada dalam tahap optimum. Okey, kita orang ada 6 langkah, iaitu untuk langkah pertama, kita mencari dan memilih komponen. Langkah pertama yang kami lakukan ialah mencari komponen elektronik yang diperlukan. Untuk tujuan ini, kami menekan butang P pada papan kekunci bagi membuka komponen library dalam Porteus. Dalam komponen library, kami mencari dan memilih komponen seperti bateri sebagai sumber utama, sumber kuasa, perintang untuk mengawal arus, kapasitor untuk penstabilan dan penyimpan cas, LED sebagai penunjuk output, IC seperti timer ataupun pengawal lita mengikut keperluan projek. Pemilihan komponen dibuat dengan teliti bagi memastikan spesifikasi setiap komponen bersesuaian dengan fungsi lita yang dibangunkan. Untuk langkah kedua, kami menyusun komponen pada lita skematik. Setelah semua komponen dipilih, langkah seterusnya ialah menyusun komponen tersebut pada ruang kerja skematik design. Susunan komponen ini dibuat berdasarkan rajah lita yang telah dirukis secara manual. Tujuannya adalah untuk memastikan aliran arus dan bersambung logik lita mudah difahami serta kemas. Kedudukan komponen juga disusun secara sistematik supaya mudah untuk membuat sambungan, mengelak wayar bertindih, memudah proses pembetulan jika berlaku kesalahan. Langkah ini penting kerana susunan yang tidak teratur boleh menyebabkan kekeliruan semasa simulasi dan pembinaan PCB. Untuk langkah ketiga, kita hendaklah
menyambungkan komponen menggunakan wire. Selepas komponen disusun dengan betul, kami menyambung semua komponen menggunakan wire tool. Sambungan dilakukan dengan mengklik pada kaki ataupun hujung ke hujung komponen sehingga terbentuk satu lintah yang lengkap. Pada peringkat ni kami dapat perhatikan khusus terhadap sambungan positif dan negatif bekalan kuasa, sambungan input dan output IC, sambungan komponen ke bumi atau ground. Kami juga dapat memastikan tiada sambungan terputus ataupun tersalah sambung kerana kesilapan kecil boleh menyebabkan lintah gagal berfungsi semasa simulasi. Seterusnya, untuk langkah keempat, kami menetapkan PCB package untuk setiap komponen. Seterusnya, kami memastikan setiap komponen yang digunakan mempunyai PCB package yang sesuai. PCB package ni mewakili bentuk fizikal sebenar komponen apabila dipasang pada papan lintah bercetak. Langkah ini sangat susah kerana tanpa PCB package, layout tidak dapat dihasilkan dan komponen tidak dapat disusun pada papan PCB. Oleh itu, kami menyemak dan menetapkan package PCB ni mengikut komponen yang digunakan supaya selari dengan aplikasi sebenar. Untuk langkah kelima, kami menjalankan simulasi lintah. Setelah lintah lengkap dan semua tetapan dibuat, kami menekan butang play untuk menjalankan simulasi lintah. Melalui simulasi ini, kami dapat menguji sama ada lintah berfungsi seperti yang dirancang, melihat tindak balas output seperti penyalaan LED dan mendapat bacaan graf menggunakan oscilloscope. Penggunaan oscilloscope membolehkan kami menganalisis bentuk gelombang, voltan dan kestabilan isyarat sekaligus memastikan prestasi lintah berada dalam julat yang dikehendaki. Seterusnya, untuk langkah terakhir iaitu langkah ke-6, kami menghasilkan PCB layout. Selepas simulasi berjaya, kami beralih kepada proses penghasilan PCB layout. Kami menekan butang PCB layout dan memasukkan ke dalam bahagian tools. Di sini kami dapat menggunakan fungsi auto placer untuk menyusun kedudukan komponen secara automatik di papan PCB. Seterusnya, kami menggunakan auto router untuk menghasilkan laluan track yang menghubungkan setiap komponen. Fungsi ini membantu kami mempercepatkan proses reka bentuk PCB menggunakan kesilapan sambungan dan menghasilkan PCB yang lebih kemas dan praktikal. Akhir sekali, pendekatan ini membolehkan kami menguji dan menilai keberkesanan lintah secara maya sebelum pembinaan sebenar dilakukan. Dengan itu, projek yang dihasilkan lebih sistematik, berfungsi dengan baik dan menepati objektif yang ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hakim bin Jaafar. Nombor matrik saya ialah DB240004. Okey, kita akan teruskan dengan slide seterusnya iaitu pengiraan lintah. Okey, sebelum kita buat pengiraan, lintah ini ialah lintah alam ringkas yang menggunakan IC 555 ataupun IC 555 dalam mode stable. Mode stable bermaksud IC 555 akan menghasilkan isyarat on dan off secara berterusan tanpa input luaran. Dalam lintah ini terdapat 3 perintang dan setiap satu mempunyai fungsi yang berbeza. Perintang 1 ataupun kita unitkan dia sebagai R1 bernilai 220 kilo ohm dan R2 ataupun perintang kedua bernilai 10 kilo ohm. Ini digunakan sebagai perintang pemasa bersama kapasitor, iaitu kita unitkan dia sebagai C1 yang bernilai 10 mikrofarad untuk menghasilkan masa on dan off lintah. Perintang ketiga iaitu R3 bernilai 330 ohm, tidak terlibat dalam kawalan masa.
Fungsi R3 adalah untuk menghadkan arus LED supaya LED beroperasi dengan selamat dan tidak rosak. Voltan bekalan bagi litar ini ialah 4.5 volt. Okey, seterusnya inilah pengiraannya berdasarkan nilai perintang 1, 2 dan kapasitor 1 ataupun kita unitkan sebagai R1, R2 dan C1. Masa on litar yang dikira adalah lebih kurang 1.59 saat. Manakala masa off adalah sekitar 0.069 saat. Apabila kedua-dua masa ini digabungkan, tempoh lengkap satu kitaran ialah 1.659 saat yang menghasilkan frekuensi kira-kira 0.6 Hz. Ini bermaksud LED akan menyala hampir sepanjang masa dan hanya padam untuk tempoh yang sangat singkat, menyebabkan kesan kelipan perlahan yang sesuai digunakan sebagai alam atau indikator visual. Kesimpulannya, litar ini merujuk ataupun menunjukkan bahawa IC 555 boleh digunakan untuk membina sistem alam yang mudah, kos rendah dan berkesan dengan hanya menggunakan beberapa komponen asas. So, R1 dan R2 mengawal masa, manakala R3 hanya melindungi LED dan tidak menjejaskan frekuensi. Salam sejahtera semua, nama saya Eni Ryan Anak Asing dan sekarang saya akan menerangkan komponen-komponen yang kami gunakan untuk membuat projek litar penggera ringkas. Komponen yang pertama adalah bateri 4.5 volt. Komponen ini merupakan bateri sel kering berbentuk blok segi 4 tepat yang mengandungi 3 sel 1.5 volt yang disambungkan secara bersiri untuk menghasilkan voltan 4.5 volt. Ia mempunyai dua terminal logam di bahagian atas sebagai kutub positif dan negatif. Yang kedua adalah IC 555 timer. Komponen ini merupakan litar bersepadu yang berfungsi sebagai pemasa dan penjana denyut untuk menghasilkan sela masa, gelombang segi 4 dan kawalan kitaran tugas. Komponen ini bertindak sebagai suis automatik berdasarkan proses cas dan nyah cas komponen luaran. Yang ketiga adalah resistor ataupun perintang. Komponen ini merupakan komponen elektronik pasif yang berfungsi mengawal aliran arus, melindungi komponen daripada arus berlebihan serta membantu pembahagian voltan dalam litar. Komponen yang keempat adalah kapasitor. Kapasitor merupakan komponen elektronik pasif yang menyimpan tenaga elektrik sementara serta berfungsi sebagai menapis voltan, menyekat arus direct current dan membenarkan arus alternating current dalam litar. Yang kelima adalah LED. Komponen ini merupakan komponen semikonduktor yang menukar tenaga elektrik sebagai petunjuk, sumber pencahayaan cekap tenaga dan paparan visual. Komponen ini tahan lama dan bersaiz kecil serta kurang panas berbanding dengan mentol biasa. Yang terakhir sekali adalah butang switch ataupun switch button. Komponen ini merupakan komponen elektrik yang mengawal aliran arus elektrik dengan membuka atau menutup litar, berfungsi untuk menghidupkan on atau mematikan off peralatan. Okey, hai, nama saya adalah Paul Gilbert, nombor matrik DB240068. Okey, untuk bahagian pembentangan saya adalah iaitu bahagian lakaran litar penggerak manual yang telah kumpulan kami lukiskan secara manual. Untuk bahagian ini, saya akan menerangkan lakaran litar penggerak ringkas yang beroperasi secara manual. Litar ini direka menggunakan IC 555 sebagai komponen utama yang berfungsi sebagai pemasa dan pengawal isyarat. Apabila switch SW1 ditekan, bekalan kuasa daripada bateri 4.5 volt akan mengalir masuk ke litar. Isyarat ini akan mencetuskan IC 555 untuk beroperasi dan seterusnya mengaktifkan LED D1 sebagai penunjuk bahawa penggerak telah diaktifkan. Perintang R1 dan R2 digunakan untuk mengawal kadar arus serta kestabilan voltan dalam litar, manakala kapasitor C1 bernilai 10 mikrofarad berfungsi untuk menentukan tempoh masa tindak balas litar.
Kombinasi perintang dan kapasitor ini memastikan penggerak tidak bertindak secara tiba-tiba dan lebih terkawal. Selain itu, perintang R3 juga bertindak sebagai perintang had arus bagi LED untuk mengelakkan LED rosak akibat arus berlebihan. Keseluruhan litar disambungkan kepada ground bagi melengkapkan kitaran arus elektrik. Secara ringkasnya, litar ini yang telah kami hasilkan ini menunjukkan bagaimana satu sistem penggerak asas boleh diaktifkan secara manual dengan reka bentuk yang mudah, kos yang rendah dan sesuai untuk aplikasi pembelajaran atau projek asas elektronik. Okey, seterusnya saya pergi kepada bahagian kesimpulan bagi projek yang telah kami buat. Sebagai kesimpulan, litar ringkas alam ini telah berjaya direka dan simulasikan menggunakan perisian Proteus dan profesional dengan penggunaan IC 555 sebagai pemasak utama. Hasil simulasi menunjukkan bahawa litar berfungsi dengan baik apabila diaktifkan, di mana LED menyala sebagai indikator visual selaras dengan objektif yang telah ditetapkan. Selain itu, pemilihan nilai resistor dan kapasitor yang sesuai memainkan peranan penting dalam menghasilkan output yang stabil. Proses pengecasan dan nyacas kapasitor dalam IC555 membuktikan bahawa konsep pemasangan dapat diaplikasikan secara berkesan dalam sistem penggerak ringkas. Walaupun litar ini hanya menggunakan indikator visual, ia sudah mencukupi untuk menunjukkan prinsip asas operasi sistem penggerak. Namun begitu, litar ini masih boleh ditambah baik dengan menambah komponen seperti buzzer, pembesar suara atau sensor bagi meningkatkan fungsi dan kegunaannya dalam aplikasi keselamatan sebenar. Dan akhir sekali, kesimpulan yang telah kami selidiki bahagian projek kami, iaitu projek ini bukan sahaja untuk memahami tentang fungsi IC 555, malah memberikan pendedahan praktikal terhadap reka bentuk elektronik asas serta penggunaannya dalam sistem penggerak. Okey, itu saja pembentangan daripada kumpulan kami tentang projek kami iaitu litar ringkas penggerak. Baiklah, terima kasih.